Mereka walaupun mendaftarkan diri mereka sebagai Central of Human Right, Human Right dan Advokasi, tapi mereka semuanya peguam Muslim. Jadi dengan harapan bila kita live banyak anak muda dalam bidang keguaman akan lebih cenderung untuk tidak saja menjadi peguam dalam negara tetapi menyumbang kepada perundangan antarabangsa bagi membolehkan kesinambungan untuk melatih peguam-peguam baru ni ada. Jadi Tuan Nazrin apa semua ni mereka dah berusia hampir mencapai 50 tahun. Lepas tu Tuan Dil dia 40-an. Ada seorang dia yang berusia 30-an. Jadi kita ada kebimbangan sekiranya kesinambungan peguam-peguam kita untuk meneruskan perjuangan dalam sentra. Yang mana ini adalah satu daripada 8 kumpulan aktivis peguam antarabangsa yang dihormati kerana sumbangan mereka dalam kerja-kerja menyediakan dokumen bagi mana-mana negara yang ingin menjalankan pendakwaan ke atas Israel ini. Mereka dah aktif begitu lama. Dan jasa mereka dalam menjadi advokasi ataupun peguam perunding kepada Afrika Selatan adalah besar hingga kes ini menang dalam perbicaraan di ICJ dan juga di ICC. Okey, kita dah ada 1,800 orang. Saya rasa itulah trafik yang ada petang ni. Baik, saya update tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu adalah ketegangan di Selat Hormuz, di mana walaupun secara berita, tuan-tuan dengar, tuan-tuan faham, secara berita nanti saya tunjuk dekat tuan-tuan lapis secara ekonomis. Banyak kali dah dalam siri kita bagi tahu kata tak semua. Pasal apa? Nanti tuan-tuan baca banyak berita. Bila tuan-tuan banyak berita, berita akan melaporkan daripada kacamata wartawan. Jadi check and balance tak ada. Saya akan bagi pada tuan-tuan data ekonomi untuk tuan-tuan lihat. Tiap-tiap kali tuan-tuan kata apakah kemungkinan perang ni pergi hanya dengan kacamata wartawan. Tuan-tuan boleh berimbang, tidak. Daripada data ekonomi, pemain ekonomi yakin. Dengan kenaikan bursa saham dan penurunan harga minyak, berarti ada satu laporan yang asing pula. Menjadikan sekarang tuan-tuan tak lagi membaca berita. Tiap-tiap hari tuan-tuan masuk apa? Nak faham tentang ekonomi. Cek. Apa itu dipanggil Brent crude oil price. Brent crude oil price ni dia kalau dia nyala merah berarti harga minyak menurun. Kalau dia menyala hijau harga minyak naik. Kalau tuan-tuan nampak harga minyak kekal 72 dolar per barrel tu berarti harga minyak telah kembali pulih seperti sebelum perang. Kemudian tuan-tuan akan tengok kedudukan bursa bagi negara-negara industri. Jadi negara-negara industri tuan-tuan cek balik bursa di Amerika, tuan-tuan akan cek bursa di Jerman, tuan-tuan akan cek bursa di UK, tuan-tuan cek bursa di Itali. Di Asia tuan-tuan cek bursa di Korea dan tuan-tuan cek bursa di China dan tuan-tuan cek bursa di Jepun. Jadi negara industri punya bursa ni menunjukkan kalau saham mereka menaik, berarti pemain-pemain ekonomi yakin dunia berada dalam keadaan stabil untuk bergerak. Sebab kita selain daripada kita ambil fakta daripada wartawan yang dipanggil sebagai geopolitik, kita mesti faham juga geoekonomi. Bagaimana tak semua maklumat kewartawanan yang akan melaporkan perang, tegang, perjanjian damai ini jadi fragile adalah maklumat mutlak. Itu saya beritahu kepada tuan-tuan bahawa tuan-tuan mesti peka juga dengan melihat kedudukan harga minyak. Terima kasih. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, yang mana masuk, saya tak jelaskan lepas tu tuan-tuan masih lagi bertanya harga minyak turun dan ni. Kita akan kick keluar. Sebab soalan tuan-tuan tu menggambarkan tuan-tuan tak teringin nak tanya. Tuan-tuan masuk untuk menyindir. Sebab tuan-tuan tak faham penjelasan video minyak saya dulu tu adalah penjelasan bukan mengenai ramalan. Dia adalah advice kepada rakyat Malaysia bahawa berhati-hati kalau sekiranya perang ni tak selesai, harga minyak boleh melambung tinggi. Dan saya jelaskan kepada tuan-tuan, amaran mengenai harga minyak tidaklah seperti mana yang kita ni yang mana masuk ni kan. Baca balik Geoffrey William. Mulai sekarang, tuan-tuan akan tengok Geoffrey William. Kerana Geoffrey William juga memberi unjuran. Selepas saya bagi unjuran, ketika rundingan damai ni, Geoffrey William juga bagi unjuran bahawa potensi harga minyak melambung tinggi kembali adalah ada. Sangat tinggi. Jadi tuan-tuan baca semua. Jadi kalau tuan-tuan masuk dan tuan-tuan kemudian yang bercakap seolah-olah tuan-tuan tak, beginilah, minat tuan-tuan hanyalah untuk menyindir dan untuk troll. Kita akan tenang keluar. Kita akan tenang keluar. Sebab kita tahu kata biar trafiknya kecil tapi orang yang nak mendengarnya adalah serius. Sebab ini bukan tempat troll, ini bukan tempat untuk menaikkan komen-komen yang kemudiannya menggambarkan tuan-tuan masuk untuk mengganggu. Kita kick dia. Sebab kita dah buat perjanjian dengan TikTok. Bahawa TikTok berjanji akan bagi kita kekal 50,000 trafik sehari. Berapa orang yang lekat, insya-Allah, Alhamdulillah. Tetapi TikTok bersetuju. Kita boleh membuat kick and ban. Di mana dia tak turunkan algoritma. Sebab kita dah jelaskan kita nakkan stream kita okey dan kita tak mahu akaun-akaun yang masuk dan kemudiannya mengganggu stream kita. Kerana kita dah jelas pada TikTok, kita adalah niche content. Tak banyak orang live dekat TikTok adalah memberi niche content, iaitu update kepada rakyat Malaysia berdasarkan ekonomi dan geopolitik. Jadi TikTok bersetuju untuk melindungi dengan lebih banyak kita kick and ban, dia tak turunkan pun trafik. Sebab dia faham penjelasan yang kita dah jelaskan, kebanyakan yang masuk ni adalah anti politik, kumpulan troll, mereka yang tak serius, mereka mengganggu. Kalau tidak ni, kalau kita banyak kick and ban, automatik dia akan rendahkan trafik. Sebab dia kata apa ni, page ni account ni duk kick and ban orang. Tapi setelah kita jelaskan, TikTok bersetuju. Dia kekal membekalkan trafik 50,000 orang sehari kepada kita, iaitu dengan menaikkan notifikasi. Pada masa yang sama, lagi banyak mana pun kita kick, dia tak akan ganggu algoritma. Jadi dia dah akui, dia telah bagi kita satu kod bahawa algoritma itu telah dipindah. Untuk page ni special, untuk account ni special, kick and ban. Tidak akan memperlahankan algoritma trafik. Baik tuan-tuan, sebab saya kata sekarang ni, kaedahnya kena berunding sebab kita ada hubungan yang baik dengan TikTok.
Sebab kita adalah akaun back kuning TikTok. Jadi TikTok faham je setiap kali kita jelaskan. Ni saya nak bercuti, nak pergi live dekat Lubnan pun kita dah bagi tahu pada TikTok. Walaupun IP kita muncul daripada Lubnan, trafik tolong bagi pada jumlah yang sama. Jangan baca IP Lubnan, baca dia Restream sebagai saluran yang base di Malaysia tapi beroperasi di luar negara supaya dia remain trafik tinggi dan tak berlaku seperti mana saya live di atas kapal kerana dia hadkan trafik 50% kerana akaun tak dapat dibaca dengan IP yang betul. Baik. Walaupun harga minyak turun, walaupun keadaan di Selat Hormuz tegang, harga minyak telah turun ke paras yang hampir mencapai seperti 27 hari bulan Februari 2026, di mana pada 27 hari bulan Februari 2026 sebelum berlaku perang di Selat Hormuz yang membabitkan Israel Amerika menyerang Iran, harga minyak adalah 72.48 dolar USD. Hari ini harga minyak adalah 72.80. Berarti kita hanya menunggu lebih kurang 40.40 sen USD saja untuk mengembalikan harga minyak paras seperti sebelum perang. Tapi apakah kesan dia ke atas belanjawan? Betul. Dia adalah belanjawan sihat kerana dalam belanjawan Malaysia 2026, kerajaan menetapkan purata harga minyak adalah 70 dolar ke 73 dolar USD petung. Berarti dengan harga 72.80 ni telah berada dalam jangkaan kerajaan bagi harga purata minyak bagi 2026. Yang kedua saya bagi tahu pada tuan-tuan, sebaik saja Iran melancarkan drone kerana ada sebuah kapal yang dipercayai menggunakan bendera Singapura melalui Selat Hormuz, kata Iran tidak memenuhi kebenaran. Jadi Iran lancarkan 4 drone. 3 dipintas oleh Amerika, 1 drone tu jatuh ke atas kapal tersebut. Tapi kapal tersebut berjaya melalui Selat Hormuz dengan selamat. Sebagai tindak balas, kata Amerika, kerana Iran melancarkan serangan ke atas kapal yang lalu di Selat Hormuz ini melanggar perjanjian yang telah mereka laksanakan pada 21 hari bulan di Switzerland. Amerika melancarkan 4 siri serangan ke atas kem-kem tentera Iran yang berada di pesisir pantai yang kegunaannya adalah untuk memantau laluan kapal. Tapi Iran kata tiada kemusnahan besar yang berlaku. Dan kemudian Iran mengeluarkan kenyataan untuk menyerang balas semua kem-kem tentera Amerika yang berada di Asia Barat. Ini kata Iran, saya nak jelaskan dulu, ini kata Iran, serangan ini adalah tipis untuk berlaku. Kerana walaupun Amerika mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa Iran telah bertindak bodoh mencari masalah dalam perjanjian yang telah sepatutnya dilaksanakan dengan baik, dan Amerika mengatakan bahawa ada pintu komunikasi sekiranya Iran tak berpuas hati. Iran pula balas dia akan melancarkan serangan balas ke kem-kem tentera Amerika yang berada di negara-negara Teluk. Yang ini kalau tuan-tuan baca news dia nampak macam menakutkan. Tapi saya advise tuan-tuan, saluran telah pun ada. Berarti dengan siri serangan yang Amerika lancarkan secara balasnya, tiada kematian jiwa. Iran lancarkan 4 drone yang satu saja kena kapal yang menggunakan bendera Singapura, kapal itu selamat berlayar. Berarti dari segi walaupun berlaku apa yang dipanggil sebagai pencabulan persetujuan di antara dua pihak yang menandatangani perjanjian, dia tidaklah besar. Sebab itu harga minyak tak melambung hari ini. Harga minyak kekal menurun hari ini. Menjadikan pemain ekonomi melihat krisis ini sangat kecil dari segi kesan ke atas perjanjian ni. Manakala kita orang awam, bila kita baca dia perang, kita baca sebagai besar. Sebab tu saya kata ada satu lagi pengetahuan yang mesti tuan-tuan tingkatkan. Setiap kali tuan-tuan melihat laporan geopolitik, tolong juga lihat geoekonomi. Cara yang mudah untuk basic adalah tiap-tiap hari tuan-tuan tekan Brent crude oil. Brand BRENT crude mentah CRUDE crude oil OIL, tekan je tiap-tiap hari dan nampak laporan harian. Kalau laporan itu kekal merah, berarti harga minyak menurun. Hijau, harga minyak naik. Jadi tuan-tuan tengok aja, kalau 73 dolar tu dalam keadaan sihat, 75 barulah tuan-tuan kata ada waspada kerana kenapa harga minyak naik kembali melepasi para psikologi. Jadi para psikologi harga minyak adalah 73 dolar. Baik. Yang kedua, tuan-tuan akan tekan. Tuan-tuan tak akan dapat faham. Semua tuan-tuan akan bagi tahu je. Ambil dalam AI, apakah bursa saham Amerika meningkat? Dia tunjuk. Kalau nampak je, ya, bursa Amerika meningkat hari ini. Pergi balik, apakah laporan bursa saham di Eropah meningkat? Ada naik meningkat. Ataupun tuan-tuan kata, nyatakan kedudukan bursa saham di negara-negara G7. Dia akan bagi AI report tu kat tuan-tuan daily. Jadi dengan tengok report tu, kalau negara-negara industri menunjukkan saham mereka naik, berarti pemain ekonomi melaburkan wang mereka dalam sektor yang paling berisiko. Ingat bila harga minyak turun, berarti pembelian minyak banyak. Berarti pembeli-pembeli minyak banyak ni, kalau dia yakin kata negara ekor industri tak berjalan, dia tak akan beli. Satu, untuk tuan-tuan faham. Geoekonomi yang kedua, sekiranya bursa saham di negara-negara industri ini berjalan. Bursa industri berjalan. Berarti pemain-pemain industri telah masuk dan melabur dalam sektor industri. Ini mesti tuan-tuan faham untuk membolehkan setiap hari tuan-tuan tak bergantung kepada konsep lama. Iaitu membaca update daripada berita. Tuan-tuan ada mirror. Macam mana nak masuk ke dalam sudut yang paling rahsia yang sekarang akan menjadi pengetahuan am pada tuan-tuan, masuk dalam sudut ekonomi. So tuan-tuan boleh lebih faham dengan melihat saja laporan bursa di 7 negara maju ataupun negara-negara industri yang lain, termasuk bursa saham Kuala Lumpur. Tuan-tuan boleh cek dengan ini, tuan-tuan akan nampak bahawa pemain ekonomi menyimpan keyakinan. Kenapa saya kata kena cek bursa industri bagi negara-negara maju? Kerana mereka lah yang mengeluarkan produk yang banyak. Kerana mereka pengguna minyak yang banyak. Berarti dengan ada keyakinan ini, tuan-tuan akan dapat check and balance. Sebab kewartawanan dia akan report fact perang berlaku.
dia akan tulis tajuk rundingan damai kembali ke tahap rapuh. Maka tuan-tuan ada kebimbangan. Macam mana tuan-tuan nak cek kebimbangan tuan-tuan dengan balance dia? Balance dia saya kata tadi refer kepada laporan ekonomi. Baik, terima kasih. Dengan keadaan yang ada sekarang, besok kita akan mendapat laporan daripada Pakistan, daripada Switzerland. Kerana Pakistan kemungkinan besar akan sibuk hari ini untuk mengendalikan sebagai orang tengah. Iaitu satu, Iran jangan lagi melancarkan siri serangan ke atas mana-mana kapal. Yang kedua, Amerika mendapat makluman Iran melancarkan serangan ini kerana kapal daripada Singapura yang melintas semalam tidak meminta kebenaran. Yang kedua, Amerika akan diberi nasihat sebarang bentuk serangan ke atas Iran akan menyebabkan Iran bertindak lebih agresif. Amerika mestilah menggunakan saluran Pakistan kalau mereka berasa tidak senang hati dengan mana-mana siri serangan yang dilakukan oleh Iran ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Dalam perjanjian, kata Iran, dalam perjanjian yang dilaksanakan di Switzerland, kata Iran, mereka diberi hak untuk membenarkan mana-mana kapal ataupun untuk tidak membenarkan mana-mana kapal melintas Selat Hormuz melalui permohonan. Dan Iran kata semua permohonan yang minta dia tak pernah tolak. Kecuali kapal yang menggunakan flag Singapura semalam tu ditembak kerana tidak meminta perlindungan. Tidak meminta pelepasan. Dengan jumlah yang ada sekarang untuk pengetahuan tuan-tuan, hampir 1,200 kelasi telah pun selamat keluar daripada Selat Hormuz. Kerana Selat Hormuz tak menyatakan jumlah kapal. Jumlah kapal yang terperangkap ada 500 kapal minyak yang membawa 90 juta barrel minyak. Manakala 700 lagi adalah kapal komersial dagang yang lain tapi bukan berisi minyak. Dengan jumlah 1,200 orang keluar, hanya tinggal lebih kurang 10,500 orang lagi menanti giliran untuk keluar. Berarti keluar kapal ni agak laju dari segi jumlah minyak yang dikeluarkan dan juga jumlah kapal. Hingga hari ini tiada lagi kapal yang diserang dan tiada lagi kapal yang dihalang daripada keluar. Bagi tempoh lebih kurang 3 hari perjanjian damai perjanjian ceasefire ni dilaksanakan. Jadi kalau tuan-tuan minta pandangan saya, tidak mungkin akan ada serangan baru daripada Iran dan tidak mungkin akan ada serangan balas daripada Amerika Syarikat. Berarti Selat Hormuz akan berada dalam keadaan yang sihat untuk memenuhi 60 hari, di mana hari ini adalah hari yang kelima perjanjian ceasefire dilaksanakan. Yang mana kesan yang paling besar, walaupun dia sebut ceasefire, iaitu rundingan tidak berperang di antara Iran dan juga Amerika, kesan yang paling besar adalah kestabilan Selat Hormuz. Walaupun perjanjian ini nampak bunyi dia seperti Amerika tak boleh serang Iran dan Iran tak boleh serang mana-mana pengkalan tentera Amerika yang berada di Asia Barat. Okey, tapi kesan yang paling besar kita nak lihat adalah Selat Hormuz. Kerana tujuan perjanjian ini adalah untuk kebaikan Selat Hormuz. Itu yang saya update pada tuan-tuan, di mana harga minyak telah turun 72.80 dolar USD. Menjadikan kesihatan harga minyak adalah sangat sihat untuk semua pemain industri di dunia kerana 27 hari bulan Februari, iaitu sehari sebelum perang ini berlangsung, kedudukan harga minyak adalah 72.40 dolar USD. Settle bab tu. Baik, perjanjian ditandatangani kira-kira 24 jam lalu di Amerika Syarikat di antara Israel dan juga Lebanon. Perjanjian ini bersejarah, tetapi kita akan tengok sudut yang kita akan bincangkan. Dalam perjanjian ini yang telah ditandatangani, Israel bersetuju untuk berundur daripada tanah Lebanon. Israel bersetuju untuk berundur daripada tanah Lebanon. Tiada tempoh masa yang ditetapkan. Tapi syarat yang dikenakan adalah Hezbollah mestilah melucutkan senjata. Kedua-dua pihak bersetuju. Inilah tanda tangan dia. Berarti tanggungjawab Lebanon memastikan Hezbollah meletakkan senjata. Tanggungjawab Amerika adalah memastikan Israel memenuhi syarat berundur. Tapi ini tak mungkin terjadi. Hezbollah meletakkan senjata tak mungkin terjadi. Dan kalau tanya saya, tak akan terjadi. Hezbollah adalah entiti yang tidak akan meletakkan senjata kerana dalam sejarah Hezbollah 42 tahun mereka berperang dengan Israel dan mereka tahu Israel tidak pernah mematuhi perjanjian. Dan walaupun ada resolusi 1701 pada 2006 di mana Israel berundur selepas menjajah selatan Lebanon bermula pada tahun 1982, 85, 1966, kemudian dia jajah Lebanon selama 10 tahun. 2006 di atas undian yang telah diputuskan oleh United Nations General Assembly di mana terbentuknya resolusi 1701, Malaysia antara negara yang menghantar pasukan pengaman, Israel berundur. Tapi dalam tempoh 2006 sampailah Disember 2023, Israel melancarkan 20,000 kali lebih pencabulan perjanjian. Berarti bila bukan perjanjian, pencabulan resolusi 1701, iaitu Israel kena berundur. Jadi kemudian bila mereka ada rundingan lagi, banyak lagi siri ceasefire yang mereka buat. Israel melancarkan lebih 100 kali. Ceasefire ni telah dibuat kira-kira 3 bulan yang lalu di antara kerajaan Lebanon plus Hezbollah dan juga Israel. Israel tetap lancar lebih kurang 100 lebih serangan dan menyebabkan 3,000 orang yang terkorban dalam siri serangan Israel di Lebanon. Jadi Hezbollah hari ini mengadakan tunjuk perasaan, mengatakan ramai penyokong Hezbollah keluar dan menunjuk perasaan. Tanda mereka tak bersetuju bagaimana kerajaan Lebanon boleh menandatangani satu perjanjian dengan Israel yang perjanjian itu adalah berat sebelah. Pertama adalah Hezbollah akan kekal kerana dia adalah pasukan otonomi yang telah dipersetujui dalam perlembagaan. Yang kedua, syarat ini membolehkan Israel terus kekal di selatan Lebanon kerana adalah mustahil Lebanon dapat memastikan Hezbollah meletakkan senjata. Berarti bagi pemerhatian antarabangsa dan penganalisis, perjanjian ini tak mungkin akan ada jalan keluar. Tapi tuan-tuan mesti faham. Lihat balik perjanjian dengan Iran.
Ketika perjanjian dengan Iran, Amerika tak boleh capai perjanjian ceasefire sepanjang perang bermula dengan Iran kira-kira 4 bulan yang lalu, 28 hari bulan Februari 2026 adalah kerana syarat perjanjian tu diketatkan dan dipadatkan. Jadi cara dia adalah bila mereka nak buat satu, Iran kena lumpuhkan nuklear, Iran kena itu, Iran kena ini, Amerika kena undur daripada Iran, Amerika tak boleh. Syarat tu terlampau padat. Iran minta sekatan ekonomi digugurkan, padat. Maka mereka buat syarat yang longgar. Pertama, berhenti dulu perang. Kemudian ambil 60 hari, baiki syarat. Mana-mana syarat akan dibuat mengikut fasa. Berarti Iran kena patuhi syarat 60 hari untuk tidak melakukan sebarang provokasi. Amerika akan melepaskan sekatan ekonomi ke atas minyak Iran saja. Kemudian apabila Iran mematuhi lagi syarat ni, fasa yang seterusnya Iran akan dapat 12 bilion USD daripada duit dan aset yang dibekukan di Amerika. Dia buat berperingkat-peringkat. Berarti dalam rundingan di antara Lebanon dan Israel, kita tak boleh harap dia penyelesaian bulat, Israel mesti bunuh. Dan kita tak boleh harap penyelesaian bulat, Hezbollah mesti meletakkan senjata. Yang pertama, kedua-dua pihak bersetuju untuk mencapai rundingan. Kemudian rundingan ini akan melalui fasa. Fasa dia adalah apa yang boleh dilakukan sekiranya pasukan kerajaan Lebanon. Sekarang ni rundingan ni penting tuan-tuan sebab dia menghentikan serangan Israel ke atas Lebanon. Walaupun dia tak ada jaminan keamanan jangka panjang. Yang paling penting kita fikir dulu rundingan ni adalah untuk menghentikan dulu serangan. Kerana serangan ni telah menyebabkan 3,000 lebih rakyat Lebanon terbunuh. Berarti kalau tuan-tuan baca dalam bentuk berita, kelihatannya rundingan tu macam abang tadi katakan tak boleh percaya. Memang tak boleh percaya. Dia bukan istilah percaya atau tak percaya. Untuk menganalisis sesuatu keadaan. Kita tak baca dalam keadaan sepele. Ni mana boleh percaya. Dia dah perang 42 tahun. Israel dah langgar 20,000 kali siri perjanjian sejak 2006. Sejak ada perjanjian baru 3 bulan dulu pun Israel dah lancarkan lebih daripada 100 serangan. Rakyat Lebanon termati juga 3,000 orang. Dia tak boleh lihat dalam bentuk begitu kerana kematangan kita menganalisis geopolitik ni. Hentikan dulu serangan. Iaitu untuk mengelakkan kemusnahan dan kematian yang lebih besar pada pihak yang berisiko lebih tinggi. Iaitu dalam kes perang, tentulah rakyat Lebanon yang berada dalam risiko lebih tinggi. Dibom, kemudiannya kehilangan terpaksa terpaksa menampung pelarian 1.2 juta orang daripada selatan Lebanon yang masuk ke selatan Beirut. Ini risiko ekonomi dan risiko keselamatan dan juga risiko kehidupan rakyat Lebanon terjejah teruk akibat perang ni. Walaupun Lebanon melancarkan siri serangan yang turut mengancam tentera Israel. Tapi dari segi balance dia, pelarian Israel tak berlaku. Kemusnahan besar pada Israel tak berlaku. Angka kematian pada Israel tidak tinggi. Menjadikan berhenti dulu perang untuk membolehkan rundingan-rundingan seterusnya dibuat. Dalam fasa berhenti perang ni, kenalah kedua-dua pihak mencari jalan untuk membolehkan satu. Kalaulah, tuan-tuan kena ingat kalau tak selesai kes di Lebanon, Iran tak akan selesaikan kes di Selat Hormuz sebab syarat Iran, Israel mestilah menghentikan serangan dan berundur penuh daripada bumi Lebanon. Siapa pergi pikul tanggungjawab ni? Amerika yang pikul. Jadi Amerika memanggil kedua-dua pihak, Lebanon dan juga Israel berunding. Sign dulu satu perjanjian yang kamu bersetuju untuk duduk semeja dan menyelesaikan. Memang syarat-syarat awal akan jadi ketat. Lebanon minta Israel keluar penuh daripada tanah Lebanon. Israel minta Lebanon, kerajaan Government of the Day mesti rampas semua senjata daripada Hezbollah dan Hezbollah membuat pengakuan untuk tidak lagi sayap perjuangan atau menyerang Israel. Fasa ni mestilah rumit sebab ini adalah fasa yang dah 42 tahun krisis ni berlaku. Tak mungkinlah dia selesai dalam satu perjanjian. Dia memerlukan fasa-fasa yang seterusnya. Sama seperti mana dulu kita lihat kenapa ceasefire di Iran tak dapat diselesaikan kerana semua orang lambatkan semua tuntutan yang berat dalam satu rundingan. Tak mungkinlah pihak ni boleh menandatangani satu perjanjian ketika mereka mencurigai satu sama lain. Begitu juga di Lebanon. Ingatlah bila saya cakap ni dia tak ada sentimen geopolitik. Kita menyokong Hezbollah dan kita menyokong Lebanon. Cuma saya cakap dari segi faktanya dulu. Jadi dari segi faktanya memanglah kita menganggap bahawa Israel tak boleh dipercayai. Tapi dari segi sentimennya kita tahu Israel tak boleh dipercayai, tapi dari segi faktanya perang ini mesti berhenti. Kalau tidak nanti dia balik berperang di Selat Hormuz kalaulah Israel terus tak boleh dikawal oleh Amerika. Israel memang jahat. Amerika memang jahat, tapi penduduk dunia mahukan kesihatan minyak yang bagus, kesihatan harga minyak yang bagus supaya ekonomi tak terjejas. Kalau harga minyak melambung tinggi, seluruh penduduk dunia mengalami keterjejasan. Kalau harga minyak melambung tinggi, berarti industri tidak akan dapat menghasilkan barang kerana barangnya kos tinggi. Pembeli akan membeli, daya beli akan menjadi lemah. Ramai negara-negara di dunia akan mengalami terjejas, termasuk kita Malaysia. Di mana syarikat-syarikat pelaburan daripada Amerika, syarikat yang nak masuk ke Johor dan masuk ke Kedah ni tak akan datang kerana bahawa mereka ada pelaburan baru ketika permintaan tiada. Manakala syarikat-syarikat yang bertapak akan mengurangkan operasi mereka, maka kita akan hilang kerja. Kalau tuan-tuan lihat laporan dari segi kemerosotan ekonomi akibat perang, tuan-tuan dah boleh nampak di mana dalam industri pembuatan dan ekspor Malaysia menurun dengan begitu laju. Menjadikan banyak kilang-kilang perabot yang berada di sekitar Johor telah ditutup kerana ekspor utama perabot di Johor adalah kepada Amerika. Jadi kena faham bahawa apa hubungan kait dia. Berarti secara faktanya semua orang mahu Israel adalah jahat. Tapi kita tak mahu perang ini berlangsung kerana Selat Hormuz akan kembali dalam keadaan tegang. Kalau Selat Hormuz kembali dalam keadaan tegang, harga minyak akan melambung tinggi. Harga minyak melambung tinggi berarti kerajaan terpaksa menarik bajet dalam bidang-bidang yang lain untuk menanggung subsidi harga minyak supaya rakyat dapat menikmati harga minyak yang disubsidikan. Bila harga minyak disubsidikan, banyak duit habis buang kepada subsidi minyak, negara akan kehilangan potensi untuk membangunkan sektor-sektor yang lain. Apabila sektor-sektor yang bukan berasaskan minyak terpaksa ditarik untuk subsidi. Sektor kesihatan, sektor pendidikan,
sektor pertahanan, sektor perkhidmatan awam, jabatan kebajikan masyarakat, sektor-sektor ni akan terpaksa ditarik wang dia untuk ditampung pada subsidi. Berarti negara terjejas kerana ketika kita membuat belanjawan. Belanjawan ni adalah belanjawan semua, untuk semua pihak. Tapi duit belanjawan terpaksa ditarik. Kerana kerajaan menyediakan subsidi untuk harga minyak hanyalah 16 bilion ringgit. Tapi sekarang kalau kerajaan kata perang ni berlangsung, Perdana Peraman mengatakan 50 bilion ringgit akan dibelanjakan untuk subsidi, perang ni mesti berhenti. Untuk membolehkan wang subsidi tidak ditarik daripada bajet-bajet kementerian yang lain untuk menampung subsidi minyak kita. Sebab tu tuan-tuan kena faham, dia bukanlah tentang sentimen. Israel memang jahat, Amerika memang jahat. Tapi kita perlukan perang ini berhenti kerana kesannya sampai ke pintu rumah kita. Untuk tuan-tuan faham. Ya, dah kena tarik lah sekarang. Macam ni saya jelaskan. Ya, subsidi tu tariklah sebab harga minyak dah naik. Kalau harga minyak dah turun, subsidi boleh dipulangkan kerana, bajet boleh dipulangkan sebab hari tu ditarik adalah kerana perang ni berlaku. Bukan dia tarik selamanya. Berarti untuk menyesuaikan dengan keadaan perang. Kan kita baru masuk bulan 6. Kalau Julainya kemudian harga minyak turun dan subsidi kerajaan dirancang balik pada harga 400 juta ke 600 juta sebulan, subsidi minyak, berarti tak ditariklah berbilion-bilion. Sebab sekarang kalau harga minyak melambung melepasi $80, kerajaan kena belanjakan 3 bilion. Dia dah tarik 2 bilion lebih daripada bajet jabatan yang lain. Kalau harga minyak naik 90, kerajaan kena tambah 4 bilion sebulan. Dia kena tarik pula bajet daripada kementerian yang lain. Kalau lepas $100, kerajaan kena sediakan subsidi 5 bilion. Berarti bila dah turun, bajet tu boleh dipulangkan lah sebab kita ada lagi 6 bulan untuk melalui tahun 2026. Berarti tarik hari tu untuk sesuai dengan waktu hari tu. Sebab tu dalam kes ni kan, bila saya kata harga minyak naik, sampai sekarang orang marah. Harga minyak akan naik sampai hujung tahun. Dia duk guna ayat tu je sebab dia duk ingat, saya dah beritahu, geopolitik dan geoekonomi sangat fleksibel. Dia bergantung daripada masa ke semasa laporan. Jadi kita harap selepas ni kalau perang berhenti dan kemudian industri kembali makmur, syarikat-syarikat 28% mereka yang berada dalam sektor penghilangan yang telah memberi amaran kepada Raja Malaysia mereka nak gulung tikar kerana mereka punya ekspor ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain tu dah tak ambil ekspor kerana daya beli menjadi lemah. Kita dapatlah menyelamatkan 28% syarikat SME dalam sektor pembuatan. Kerana sektor ni boleh berjalan balik kerana permintaan ada, kerana harga minyak dah turun. Jadi tuan-tuan kena faham apa yang saya sebut. Harga minyak ni bawa ekonomi dia sampai ke pintu rumah kita. Kalau harga diesel melambung turun tinggi dan segala macam barang akan naik kerana minyak dan subsidi menjadi rendah. Kemudian harga barangan jadi naik kerana kos transportasi. Menjadi mahal kerana cas minyak meningkat. Berarti ekonomi akan jadi lemah kalau harga tiket kapal terbang kekal tinggi kerana syarikat-syarikat penerbangan terpaksa membawa minyak yang mahal. Kita tak akan mencapai sasaran kita 320 bilion ringgit pendapatan daripada sektor pelancongan. Maka kita juga akan mengalami masalah kerana sektor pelancongan di mana yang datang ke negara kita ni nak bawa 320 bilion ringgit melalui 40 juta pelancong ni tak akan capai. Berarti negara akan mengalami kekurangan pendapatan. Bila kekurangan pendapatan, sektor perhotelan terjejas. Bila sektor perhotelan terjejas, supply rantaian makanan ke sektor perhotelan juga terjejas. Bila rantaian makanan ke sektor perhotelan terjejas, pekerja hotel juga akan dibuang. Mereka yang kemudiannya meniaga dan menjadi supply dalam F&B dalam sektor perhotelan akan kehilangan bekalan. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan. Untuk bolehkan tuan-tuan faham keadaan ni adalah melihat dalam keadaan bukan satu kali cakap kemudian dia kekal. Sebab dalam geopolitik, pertuturan ni bukan akidah, bukan sabda. Dia bukan dalil. Dia adalah penyataan fakta yang berubah mengikut flexibility keadaan, mengikut realiti keadaan. Itu saya jelaskan untuk tuan-tuan faham. Berarti dengan ada rundingan yang dilaksanakan di Lebanon, memang nampak rumit untuk dilaksanakan. Tapi dia mesti dipenuhkan. Kerana Iran tak akan memenuhi perjanjian 60 hari dengan Amerika kalau Amerika tak menyelesaikan masalah Lebanon. Tanggungjawab Lebanon adalah tanggungjawab Amerika. Iaitu kerana syarat untuk mengawal Israel berundur. Hanya Amerika saja yang boleh melaksanakannya. Untuk memenuhi. Kalau tidak, nanti akan jadi masalah di Selat Hormuz. Dan kita akan kembali kepada kenaikan harga minyak yang tinggi dan tuan-tuan akan kembali berada dalam keadaan terjejah dan kemudian kita akan menjadi orang yang lebih terkesan. Okey, terima kasih. Saya update itu je untuk hari ini. Di Gaza ada serangan dilancarkan di Gaza City. Saya teruslah melakukan perayaan pembunuhan yang sangat besar. Hari ini 3 lagi mati apabila sebuah kereta dibom di Gaza City. Itu yang saya boleh update pada tuan-tuan. Dan Iran yang mana baru masuk, saya dah beritahu pada tuan-tuan, Iran telah memberi jaminan kepada Hamas, iaitu Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran, iaitu orang yang kedua yang paling penting dalam berunding dengan Amerika selepas Muhammad Baqir Khalibaf, telah memberi jaminan kepada Hamas bahawa isu Hamas akan dibawa dalam rundingan. Berarti isu Gaza akan dibawa dalam rundingan. Dan ini disahkan dalam perbualan telefon di antara Basim Naim, ketua perunding Hamas, bahawa Iran berjanji bahawa akan membantu juga Gaza dalam proses dia berunding dengan Amerika ketika Pakistan menjadi orang tengah. Jadi antara perkara yang tuan-tuan kena lihat dalam siri rundingan ini adalah walaupun berunding dengan Israel itu jahat, Israel itu jahat dan juga Amerika tak boleh dipercayai. Itu adalah kata sepele lah kita boleh anggap. Tapi apa yang kita harapkan, seburuk mana pun dia jahat dan dia tak dipercayai, kita tak nak orang Islam terus dibunuh di Gaza. Kita tak nak perang terus berlaku di Selat Hormuz kerana dia menjejaskan ekonomi dunia. Berarti tidaklah berarti dengan mengatakan dua orang jahat ni kita kata biarlah kejahatan berlaku.
Proses-proses ini adalah bagi mencari jalan tengah. Ketika orang jahat seperti Amerika Syarikat terjejas kerana harga minyak, ketika orang jahat seperti Israel ditekan oleh sekutu jahat di Amerika Syarikat kerana takut kehilangan harga minyak, maka kita kena mengingat rundingan ini dari segi fakta dan kebaikannya. Berarti berunding bukan pegang semata-mata dia jahat, jangan percaya. Sebab tu kalau kita masuk dalam stream ya, saya cakap dan kemudian tuan-tuan teruskan keluar perkataan. Boleh percaya ke? Boleh, dia bukan tentang ke. Dia bukan tentang ke. Boleh percaya ke? Tanda soal. Dia bukan tentang perkara tersebut. Dia adalah tentang fasa dunia ini bergerak dalam bentuk yang sangat fleksibel. Dan kemudian dia boleh menjadi organik dan dia boleh menjadi dinamik. Sama ada dia akan menjadi bertambah buruk atau bertambah baik. Cuma kita lihat daripada potensi laporan yang ada sekarang bahawa keadaan akan menjadi lebih baik dengan melihat data-data yang ada dari segi perjanjian ni, harga minyak yang telah turun. Ada sign tanda tangan di antara Lubnan dan juga Israel di Amerika, walaupun syaratnya nampak rumit untuk dipenuhi. Sebab tu ada demonstrasi hari ni. Saya pun tadi risau, saya kata bangsa ke Beirut besok 9.30 pagi. Dan kami berharap kami akan sampai di Beirut dalam keadaan lapangan terbang ditutup. Tiada pertempuran dalaman di antara Hezbollah dan juga tentera kerajaan. Kerana Hezbollah marah tentera kerajaan telah bersetuju. Kerajaan ini maksudnya kerajaan Lubnan yang telah menandatangani perjanjian yang ditaja oleh Amerika dengan Israel bahawa salah satu adalah Hamas harus meletakkan senjata. Hezbollah harus meletakkan senjata. Hezbollah dah sebut dia takkan letak senjata. Ini semua tuan-tuan tahu. Kerana tahun 1982 apabila Hezbollah ditubuhkan oleh, saya tak boleh ingat nama, Adik dah keluarkan nama dia, Syekh Musa Al-Mustafi saya rasa, nama pengasas Hezbollah ni. Bila 1982 Hezbollah ni serang Israel, Israel ni serang Hezbollah. Bila dia serang Lubnan, bila dia serang Lubnan, Hezbollah ni ditubuhkan. Jadi dalam tempoh 42 tahun Hezbollah dah tahu Israel ni langgar negara, dia bukan baru dalam ops escalation 1942. Dia dah serang lah. Jadi kemudian 1985 dia serang lagi. Kemudian perjanjian 2006 ditandatangani, kemudian bila 2006 resolusi 1701 dilaksanakan, terpaksa dah berundur Israel mengikut kehendak PBB. Tapi walaupun balik dan tanah tu dibeli balik pada Lubnan, Israel tetap melancarkan siri serangan dan sekarang Israel menguasai 20% tanah Lubnan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam map yang saya tunjuk pada tuan-tuan setiap kali saya update ni, map ni ini tentera Israel berada dalam garis lengkung ni. Ini Sungai Litani. Ini garis lengkung ni, ini adalah 20% tanah Lubnan. Berarti orang Lubnan ni sekarang ni jadi pelarian yang duduk dalam zon Sungai Litani ni. Orang-orang Syiah Hezbollah, dia terpaksa lari dan menumpang di atas tanah-tanah luar. Sebab tu dia dipanggil pelarian dalam negara, 1.2 juta orang. Yang kita akan ziarah dalam perjalanan kita kali ni. Berarti doakan penerbangan saya besok sampai 30 hari bulan. Tuan-tuan akan dapat liputan terus daripada Beirut. Doakan 1 hari bulan kita sampai di Tyre. Tuan-tuan dapat liputan terus daripada Tyre. Ini garis yang paling tegang. Kita akan masukkan, kita sedang mengumpulkan bukti-bukti daripada mangsa perang bersama dengan Peguam Hak Asasi Malaysia. Dan Peguam Hak Asasi Malaysia akan bergabung dengan peguam-peguam hak asasi antarabangsa untuk menyediakan laporan bagi membolehkan pendakwaan dibuat ke atas Israel. Selama dia menyerang ni dianggap sebagai jenayah perang. Okey, itu insya-Allah kalau kita sampai sana, salah satu perancangan lah tuan-tuan akan dapat stream langsung daripada Beirut. Dan kemudian untuk membolehkan rakan-rakan yang selalu potong video ZRI Stream dan pakai video-video tu untuk penjabaran maklumat, live tu kita akan lancarkan dengan interview. Kalau saya buat video, saya letakkan sejak ZRI Stream. Orang lain ambil tak boleh, pasal AI akan baca, dicuri daripada ZRI Stream. Kalau saya buat video live stream, dihilang lepas tu. Siapa-siapa saja yang rakam dan sunting dan pakai, dia boleh pakai dan menyebarkan banyak maklumat supaya rakyat Malaysia sedar. Daripada pelbagai akaun kawan-kawan yang membantu, Yunas Network, KKB, Nizam, Ilmu dan Adab, banyaklah yang selalu ambil video. So, tolong sebarkan je supaya rakyat Malaysia menyadari kenapa usaha terus dibuat oleh kumpulan perundangan daripada Malaysia dan antarabangsa untuk bergabung menyediakan laporan kepada Majlis Hak Asasi Antarabangsa dan kemudian melobi negara yang sanggup membuat pendakwaan ke atas Israel bahawa serangan ke atas Lubnan adalah satu jenayah perang, adalah satu jenayah kemanusiaan. Okey, terima kasih. Saya dah brief dah. Kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, kita boleh buat geopolitik dulu untuk sesi soal jawab. Tuan-tuan dah boleh follow Sentra di biru ke, saya tak tahu di TikTok ada tak. Sentra ni CENTHRA, Central of Human Rights Advocacy. Dia Malaysia, dia peguam-peguam Muslim daripada Malaysia. Diketuai oleh Tuan Aziz. Saya bersama dengan mereka besok. Jadi tugas mereka adalah mendapatkan semua saksi-saksi dan mangsa yang keluarga dia terbunuh, rumah dia dibom, anak-anak dia mati. Kita akan dapatkan semua bukti, kemudian dokumenkan. Tujuan saya sampai di sana bukan saya sebagai peguam, mereka sebagai peguam. Saya hanya akan menyiarkan laporan supaya lebih ramai orang Malaysia tahu bahawa apa yang sedang berlaku, apa usaha yang dijalankan oleh peguam-peguam Muslim Islam daripada Malaysia yang berada dalam sentra untuk membantu
dan memainkan peranan aktif di peringkat antarabangsa bahawa pendakwaan kata Israel ini harus datang daripada pelbagai penjuru. Bukan saja kejahatan mereka ke atas Gaza, kejahatan mereka ke atas orang-orang di Lubnan. Lepas balik kita akan ke Iran pula. Kejahatan mereka yang telah mereka lakukan termasuk membunuh 100 lebih pelajar kanak-kanak di Al-Minab. Pada hari pertama Amerika lancarkan serangan, dia bom satu sekolah yang mana kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah, 100 orang lebih mati. Itu pun akan dibawa kes. Balik ke Malaysia, selesaikan maklumat di Lubnan, kemudian dapatkan kembali dana kerana ini adalah NGO yang mana bukanlah wang diberikan oleh kerajaan, dapatkan dana, terbang lagi pergi ke Iran, bantu pula Iran untuk menyediakan pendakwaan. Inilah usaha yang dapat kita mainkan untuk membolehkan semua rakyat Malaysia sedar bahawa di kalangan masyarakat sivil yang mahir dalam perundangan. Dulu masyarakat sivil yang hanya aktif dalam institusi kemanusiaan. Perang kita hantar bantuan, bencana kita hantar bantuan. Tapi Malaysia telah mencapai satu level yang lebih tinggi, di mana rakyat Malaysia kini bukan saja negara yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan makanan, tetapi juga bentuk bantuan perundangan. Membolehkan dalam peta dunia dalam usaha damai ini, kita akan dapat lihat nama orang-orang Melayu, sentra yang dikuasai oleh peguam-peguam Islam, meletakkan satu standard bahawa jenayah antarabangsa bukan saja diperangi Malaysia oleh kenyataan kerajaannya, kenyataan marah rakyatnya, tetapi ada oleh komuniti perundangan. Ini meletakkan boleh upaya orang Melayu Islam di Malaysia sebagai lebih tinggi, lebih prominent dan lebih berfungsi. Untuk menyatakan bahawa Islam adalah satu agama yang menegakkan keadilan. Ini terbukti dengan sikap manusianya. Sama ada mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi rakyat awam, atau mereka yang mahir dalam bidang perundangan. Itu saya update tentang follow sentra, support sentra. Kerana ini adalah satu-satu aset yang kita ada di Malaysia. Kesedaran di kalangan peguam-peguam Muslim yang berjuang untuk meletakkan perundangan sebagai satu kaedah melindungi orang Islam yang teraniaya. Ya, sentra. CENTHRA. Sentra. Saya letih nak jawab siapa yang menguasai Beirut. Saya sabar sekejap. Pasal baru masuk ke adik, siapa yang menguasai Beirut. Semalam saya dah jelaskan panjang dalam silibus Beirut. Bukan semalam, dah banyak hari dah. Untuk faham tentang Selatan Lubnan, untuk faham tentang Beirut, untuk faham government of the day. Pernah saya nak ulas balik. Tak apa, saya tak jawab lagi pasal mungkin awak baru masuk. Kita daripada silibus kita tentang Beirut ni, kita dah jelaskan panjang kalau saya nak jelaskan. Daripada sejarah 1982, sampailah perang saudara 1975-1990, kedudukan Beirut, peta Selatan Lubnan, wilayah otonomi Hezbollah, government of the day, coalition group yang menjadi pemerintah. Saya rasa lambat nak jawab. Kalau tanya siapa menguasai Beirut, tuan-tuan selalu tak pernah follow langsung. Sebab dia panjang sejarah dia. Kita kena balik sejarah perang saudara 1975. Kemudian tamatnya perang saudara 1960. Dalam perang saudara itu Israel melancarkan serangan pula masuk campur dalam perang saudara Lubnan. Kemudian kita nak kena cerita sejarah bergabungnya orang Sunni, orang Syiah dan orang Drus berperang dengan Kristian. Kemudian panjang. Saya tak jawab lah. Bukan cari, dah bagi dah dalam silibus, berarti tuan-tuan baru masuk. Setiap hari kita jalankan silibus. Tunggulah pada hari lain yang kalau saya ada stamina. Saya akan besok di Beirut saya jelaskan. Sampai di Lubnan besok saya akan jelaskan. Untuk hari ini saya sangat letih pasal selama kita stream daripada 5 hari bulan Jun. Saya ingat dah lebih 10 kali dah. Latar belakang geopolitik dan geografi Lubnan kita jelaskan pada tuan-tuan. Saya tak mungkin larang untuk hari ini. Nanti saya live daripada Beirut senang. Dengan mood Beirut, dengan mood Lubnan, saya jelaskan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok saya fly besok, berarti 29 hari bulan saya baru boleh live. Satu hari tu dah memang perjalanan lah. Sebab kita ambil flight tambah murah. Nak save cost. Kita fly daripada KL turun ke Sharjah, transit lepas tu fly pergi ke Lubnan. Di 3.29 baru saya boleh live. Setelah sampai dah dapat tempat, daftarkan line phone apa semua, kita bergerak. Jadi saya bagi tahu kata ada orang upload di YouTube, cari je lah kat YouTube banyak. Lepas tu 30, 1, 2 dan 3. 30, 29, 30, 1 dan 2. Ada 4 hari saya akan live. Dekat video KKB ada saya jelaskan pasal Lubnan. Tengok dekat KKB nanti, dia ada potong video sejarah kedudukan geopolitik Lubnan. Saya buat live ni, dia ambil, dia potong. Sebab saya dekat VTT saya tak letakkan kandungan geopolitik kecuali besok kami bagi tahu kawan-kawan bila saya live daripada Lubnan, saya akan buat interview terus dengan sentra peguam kita, Tuan Azril, Tuan Nazrin, kemudian ada 4 peguam kita. Saya akan buat live. Jadi ambil saja, saya buatkan video. Saya akan buat VTT yang lain pula, video khas untuk masuk. Supaya bila live stream ni tuan-tuan pakai, TikTok tak dapat kesan bahawa dia adalah penggunaan semula kerana tuan-tuan ambil daripada live stream besok.
Kemudian saya sampai sana, video eksklusif je saya akan release dekat ZRA Stream. Itu video-video yang bukan live. Yang mana live ni kawan-kawan ambil pakai-pakai lah supaya tuan-tuan dapat penjelasan, kerana saya akan interview location belakang tu, kawasan perang apa semua tu saya tunjuk. Interview saya jalan tunjuk. Inilah tempat Dahiyah yang menjadi tempat kediaman 800,000 orang Syiah. Dan saya sampai di sana, saya akan untuk pengoboman tempat syahidnya Syekh Hasan Nasrallah. Dan begitu juga di Dahiyah, di mana orang-orang Syiah memberi perlindungan kepada pemimpin Hamas Salah Aruri sebelum dia syahid pada 2 Januari 2024. Jadi dengan semua laporan-laporan sambil live tu saya tunjuk, sambil live saya tunjuk kawasan, sambil live saya tunjuk kawasan, dia akan menjadi lebih menarik. Saya pergi seorang. Kerana kami tak ada bajet. Kerana projek ni adalah projek tidak berbajet. Jadi saya pun okey je sebab saya pun dah boleh buat video sendiri. Pergi seorang sebab kita cut cost. Kita tidur di hotel pun ramai-ramai satu bilik. Naik pun penerbangan murah. Dan sebab tu kita tak boleh duduk lama sebab kita kira-kira bajet tak cukup. Jadi bajet tak cukup, sebab balik kita nak atur bajet juga ke Iran untuk membuat laporan yang sama, kerana Amerika juga mengebom kanak-kanak Iran mati. Walaupun dia orang Syiah, tetap kejahatan Amerika dan Israel dia kena bertanggungjawab, kerana kita nak buat laporan khusus tentang pembunuhan ke atas kanak-kanak di Iran untuk dibawa kepada pendakwaan. Jadi tuan-tuan pergi ke Sentra nanti, page Sentra tuan-tuan ikut dulu. Besok kalau Sentra naikkan link untuk tuan-tuan mendanai projek mereka, tuan-tuan bantu je. Okey, tuan-tuan bantu je. Buka tabung, memang besok kita akan buka tabung. Tabungnya dah ada dah sekarang, linknya sedang dibuat. Tadi saya dah cek dah, mereka kata link akan ada. Tapi link ni tak boleh letak dekat TikTok, link akan ada dekat FB saya. Lepas tu tiap kali saya turun video, tuan-tuan pergi je ke Sentra. Bantu je lah. Bukan banyak untuk NGO yang berasaskan perundangan. Kita tak perlukan banyak seperti mana NGO yang berasaskan bantuan kemanusiaan. Kita perlu juta-juta sebab kita nak hantar makanan. Bagi NGO berasaskan perundangan ni, kerana mereka ni lawyer-lawyer. Kan? Jadi mereka nak pergi, kosnya tu kita kena sediakan. Kena bantu, rakyat kena, orang-orang kena bantu. Jadi taklah besar sebab kita tak bawa makanan, kita bawa keparan undang-undangnya. Lepas tu dokumen mereka sediakan, dokumen ni dicantum dengan semua peguam-peguam antarabangsa daripada United Kingdom, daripada France yang bergabung sekali itu, dan dokumen ni akan diserahkan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa dan juga Majlis Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan Mahkamah ICJ. Kemudian peguam-peguam ni dengan laporan dia akan melobi negara untuk menggunakan dokumen yang disediakan oleh peguam-peguam antarabangsa termasuk peguam Malaysia ni untuk memulakan pendakwaan kata Israel dalam kes daripada di Lubnan. Jadi kalau tuan-tuan dah faham usaha ni, tuan-tuan anggap pasal usaha ni baru. Dulu lamanya NGO kita ni kumpul hantar makanan. Tapi Malaysia telah mencapai satu standard baru di mana peguam-peguam Islam ni menubuhkan sentra dan mereka menggunakan kuatan perundangan pula untuk menjadikan kita taklah sahaja berada dalam takaf memberi bantuan makanan, tetapi membuat pendakwaan, kerana orang-orang kita telah mempunyai kesedaran perundangan yang tinggi. Pakar-pakar perundangan kita telah capai ke tahap perundangan antarabangsa dan mereka telah membuktikan sumbangan mereka dalam kes yang telah dibawa oleh Afrika Selatan ke atas Gaza dan menang di ICJ dan di ICC. Ada apa soalan lagi tuan-tuan nak tanya? Ya, ke Sidon pergi sebab nak ke Tyre. Kita singgah Sidon pasal saya juga akan buat satu video di Sidon untuk mengatakan dalam garis perang ni sekiranya Israel melanggar garis Litani, sungai Litani. Ini kawasan Syiah. Kemudian kalau Israel masuk lagi sampailah ke Tyre. Ini kawasan Syiah. Lepas Tyre itu adalah Saida itu 250,000. Majoriti di sana adalah Sunni Hanafi macam kita. Sunni macam kita. Mereka adalah Sunni Hanafi. Berarti 200,000 nyawa orang Sunni ni selama pegang daripada tahun 82 berlindung di atas senjata orang Hezbollah. Kerana tentera Lubnan tak pernah berani berperang dengan tentera Israel kerana Lubnan tak ada persenjataan. Dia ada perang saudara yang panjang. Kemudian dia mengalami kemuflisan ekonomi. Sekarang kadar inflasi dia 148%. Harga makanan sangat mahal. Dia terpaksa menanggung rakyat dia dengan makanan. Dia tak boleh beli senjata. Okey, Sunni Syafi'i. Ceklah di Lubnan Saida. Saya solat di Jumaat di Lubnan. Saya tak ada masalah apa. Solat waktu pun tak ada masalah ketika saya solat di Sidon. Kerana saya pergi ke masjid yang diimamkan oleh mufti besar Sunni di Sidon, iaitu nama dia Syekh Amir Mahmud. Kita pun kemungkinan besar akan menziarahi Syekh Amir Mahmud. Cuma kali ini saya tak dapat kumpulkan dana. Tak sempat nak refund. Dulu selalu kita bagi kepada Syekh Amir Mahmud untuk membantu orang-orang Sunni yang berada di Saida. Kesan daripada perang ekonomi pun kita selalu bagi kepada dia $3,000 USD untuk dia sediakan bantuan kepada kanak-kanak. Tapi kali ini kita tak well prepared. Saya pun tak sempat refund untuk tuan-tuan mengirim wang kepada penduduk Palestin yang menjadi pelarian di Lubnan selama 4 generasi. Selalu kita masuk je ke Sabra Shatila, kita bagi $3,000 USD. Kepada Hamas kita bagi $5,000 USD. Kita bagi $5,000 USD kepada Hezbollah. Kita bagi je. Tapi cuma kerana tahun ni tak prepare. Dan saya pun baru dapat notis 3-4 hari lepas. Ketika apabila Israel didakwa, dia akan dapat macam begini. Baik. Israel ini dah pernah didakwa tentang Gaza. Dia didapati bersalah di ICJ.
Dia didapati bersalah di ICC, di mana Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Perang dia yang lama, saya tak boleh ingat, Menteri Perang dia yang lama telah disenaraikan sebagai penjenayah perang. Cuma tangkapan tak boleh dibuat, tapi Netanyahu tak boleh terbang di negara-negara yang menandatangani perjanjian ICC kerana dia akan ditangkap. Jadi kesan dia tak adalah kesan yang macam tuan-tuan harapkan, masuk jail dekat Sungai Buloh ataupun masuk jail dekat Kajang. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, di jail ataupun dia tak akan masuk dia, tapi tekanan akan ada, di mana dia macam ni tuan-tuan. Sejarah manusia berjuang ni, ada kalanya kita menang dari segi hasilnya. Kita menang dari segi keputusan tapi tak ada hasilnya. Yoav Gallant. Tapi kalau kita tak buat langsung, tak ada hasil dia. Berarti apa mekanisme perundangan ni? Satu adalah menyedarkan semua orang jalan perundangan. Ini mensedarkan semua orang, tendang Putera Rimba ni keluar je. Putera Rimba saya pasal tendang you keluar, you datang pada Rimba. Kalau datang pada bandar kita ambil. Saya jelaskan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh faham tindakan undang-undang ni. Jenayah perang, Benjamin Netanyahu dan juga Yoav Gallant ni dah pun didapati bersalah. Tapi dia tak boleh ditangkap kerana dia tak terbang ke negara yang menandatangani perjanjian. Tapi adalah kesan dia kerana ada kesedaran baru untuk berjuang. Masalah di Malaysia, saya takut adalah tuan-tuan semua mengharapkan benda ni jadi sia-sia. Sebab di Malaysia ni dia panggil result oriented. Dia bukan boleh macam di Malaysia ni, apa keputusannya? Dia tak mau apa usahanya. Sebab konsep orang kita ni macam juga tuan-tuan kena scam bila melabur. Sebab orang janji hasil, maka tuan-tuan masuk pelaburan. Sebab tuan-tuan nampak hasil. Jadi susah di Malaysia ni adalah orang akan melihat apa hasilnya kalau berusaha. Jadi susah. Dalam peringkat kita ni, berusaha dulu. Berusaha dulu. Supaya Allah nampak kita berusaha. Ataupun proses perundangan ni ada. Kemudian sama dia berhasil, kita lihat perkembangan. Kalau kita tak berusaha, memang tak ada hasil langsung. Jadi apakah harapan untuk perjuangan ini? Tak ada harapan apa tuan-tuan. Dia dah ada garis yang jelas. Kita tak menyimpan harapan. Garis yang jelas, kumpulkan bukti. Bukti ini dibawa, dikemukakan di Majlis Hak Asasi Manusia. Bergabung dengan peguam-peguam antarabangsa daripada pelbagai negara yang ikut serta dalam projek ini besok. Kumpulkan bukti, kemudian bawa bukti ini ke ICC dan ICJ. Melalui negara yang bersetuju untuk membuat pendakwaan. Jadi saya tak simpan apa harapan. Saya dah anggap ini usaha. Kalau harapan ni kita berharap. Ini dah usaha dah. Kita dah tak berharap dah. Kita dah sampai satu peringkat berusaha. Kalau berharap ni, perkataan dia adalah kita duduk menanti dan mau menanti melihat sesuatu berlaku. Tak. Kita dah berusaha dah. Dan kita dah tahu dah usaha ni hujung dia di mana. Bawa pendakwaan, bawa apa. Kalau Israel dapati bersalah, kemungkinan besar dia akan kekal begitu. Tetapi usaha ini penting. Usaha ini penting supaya kita tak hanya mengatakan bahawa apa US buat, apa Arab buat. Balik-balik kita tanya apa US buat, apa Arab buat. Jadi saya teringat jawapan satu orang dekat thread. Saya tak main thread tapi ada orang print screen. Kita kena tanya apa kita buat. Jadi untuk saya tak faham undang-undang. Tapi saya faham bagaimana membawa kisah undang-undang ke dalam ni. Jadi besok saya ikut pasukan ni. Saya kata bawa saya pergi. Nanti usaha mereka ni saya videokan. Kerana mereka mahir dalam undang-undang. Tapi mereka tak mahir dalam video media sosial. Jadi kita bergabung dengan mereka. Lepas tu nanti kawan-kawan yang ada di KL ni, yang mana selalu ambil video ni, sebarkan video. Sharekan video. Membolehkan orang-orang awam akan ada kesedaran bahawa perjuangan kita tidak saja dalam bentuk memberi makan. Orang Melayu Islam telah mempunyai kuasa yang lebih tinggi dengan memberi perkhidmatan undang-undang. Bagi makan akan dapat mengelakkan kebuluran. Tapi memberi perkhidmatan perundangan akan menampakkan usaha untuk memilih satu jalan perundangan bagi menyelesaikan kes-kes yang ada ni. Saya jelaskan macam tu lah untuk tuan-tuan faham. Ada soalan daripada yang lain tak? Sebab saya nak jelaskan kepada tuan-tuan kan. Satu benda yang menjadikan titik ni menjadi rumit. Kerana kita bergerak terlampau pantas. Media sosial baru bermula. Pergerakan tentang hak asasi, pergerakan tentang perjuangan apa yang dipanggil Palestinian Liberation ataupun nak memerdekakan Palestin adalah benda baru di media sosial. Kadang-kadang kita menjadi rumit. Kita dah bergerak jauh ke depan tapi kita kena explain dekat rakyat Malaysia ni tentang kenapa mesti ada usaha, apa itu pentingnya usaha. Kadang-kadang explain pada rakyat Malaysia tentang usaha ni menyebabkan matlamat tak dapat nak dijelaskan. Sebab orang menyerang usahanya banyak. Kenapa buat, benda ni rugi, nanti gagal, mahkamah peduli ke tidak, apakah Israel akan dapat ditewaskan, apakah Amerika akan tunduk. Tuan-tuan akan bertanya soalan matlamat menjadi soalan usaha. Saya tak boleh nak explain sebab matlamat. Last sekali kan, 90% pada kerja kita adalah untuk menjawab kepada tuan-tuan kenapa kita berusaha. Jadi tuan-tuan tak dapat tentang apa matlamat dia. Menjadikan matlamat hilang kerana semua orang letih untuk memenuhi trend cara kita berfikir. Kenapa berusaha? Jadi saya pun nak jawab kadang-kadang jadi payah kerana budaya dalam tempat kita ni adalah bertanyakan usaha. Patut tak kita berusaha ni? Wajar tak kita berusaha ni? Jadi saya fikir kata Tuan Nadir jawab tu dah penting lah.
Ada satu video saya tengok Tuan Nadir, Cinta Gaza Malaysia jawab. Dia kalau nak menjawab pada manusia ni, tak terjawab soalan yang kita nak sedia untuk menjawab pada Tuhan. Tak buat apalah kita. Saya tak boleh buat lah ya Allah. Sebab nanti manusia lain tak suka. Saya tak boleh buat ya Allah usaha ni. Sebab apa? Orang lain tak faham. Jadi kadang-kadang beratlah juga kerja kita. Sebab nak menjawab apa yang dipanggil set minda. Konsep berfikir tentang apa untungnya usaha ni. Dia tak tanya apa matlamat usaha ni. Jadi nak meningkatkan semua orang untuk lihat matlamat akan jadi susah. Sebab budaya kita setakat berfikir adalah berbaloi tak usaha ni? Ada untung tak usaha ni? Menjadi usaha-usaha yang membawa orang Melayu pada kesedaran baru tentang apa kita sebut sebagai satu adalah meningkatkan kesedaran. Dia tak nak. Dia kata kesedaran dia sedar buat apa? Kami bukan sedang tersampuk. Kami bukan sedang terasuk hantu. Tapi kita kata kesedaran di atas rendahnya minda. Kesedaran di atas gagal melihat matlamat. Menyebabkan kita tak bergerak ke depan. Suara kita tidak menjadi kuat. Kerana orang selalu bertanya tentang manfaat usaha. Saya ingat dia balik macam 800,000 tahun dulu lah. Para ulama' terpaksa menjawab ketika Islam baru sampai kan. Apa itu manfaat solat? Apa itu manfaat beriman kepada agama Allah? Jenuh tuan-tuan. Saya dah jawab dah tadi Ismail daripada awal. Politik Lumnan saya dah update awal tadi ketika saya start 5-2 minit tadi. Ini dah sampai ke... Ismail saya dah jawab tadi. Saya nak sebut payah. Sebab sehari panjang saya cerita tentang geopolitik Iran dan Selat Hormuz dan Lubnan. Lubnan panjang saya sebut tadi. Saya nak ulang balik agak susah. Tengok. Sekarang saya tengah tekan ni sekejap Mamiza. Mamiza ni kita tengah cerita nyawa orang. Kita sedang bercerita tentang kesedaran mengenai hak asasi. Meningkatkan nilai kita sebagai manusia. Dia nak tanya juga pasal emas. Tuan-tuan boleh bayang daripada stream saya. Dia pergi mana pun dia akan tanya pasal emas. Dia nak juga mencari keuntungan benda. Apakah kita buat benda ni emas akan naik. Berhenti sekejap lah kak pasal emas kak. Fikirlah pasal hati kak. Pasal akal kita. Pasal hidup kita. Pasal sumbangan kita. Sebagai kalimah kita la ilaha illallah ni. Muhammad Rasulullah. Jadi penat saya nak kena jawab dalam semua keadaan. Mestilah maklumat itu menguntungkan kita. Emas akan naik ke. Tip untuk beli emas. Tip untuk beli pasaran. Saya tak letih kak. Cuma saya takut akak letih. Di semua tempat akak pergi. Besok kalau khutbah Jumaat nak membenarkan soalan pun, akak minta suami akak tanya dekat Tok Khatib di mimbar. Mas boleh naik ke tidak? Besok pada jumpa pada ulama' besar pun tuan-tuan akan tanya. Ulama' kena keluarkan fatwa garis panduan mas setiap bulan ke bulan. Jenuh. Khatib. Jenuh. Setiap kali. Saya bukan pakar emas kak. Akak carilah dekat orang lain. Jenuh. Saya kadang-kadang saya abaikan tapi hari ini saya berangin juga. Tiap hari akan masuk akan tanya pasal emas. Saya bercakap dengan begitu serius tentang bagaimana nak mendaulahkan hati kita ni. Supaya ada rasa cinta agama. Supaya ada rasa bahawa kita tidak lagi berada dalam cinta agama semata-mata membantu saudara kita dalam keadaan lapar. Tetapi mendapatkan perlindungan keselamatan kepada dia berasaskan undang-undang. Ada soalan yang lain tak? Dah. Jangan marah apa semua dah. Tuan-tuan jangan komen apa-apa. Biarlah saya marah seorang je. Okey? Tuan-tuan nak tanya benda lain tak? Saya tunggu soalan daripada tuan-tuan. Tak tukar topik. Saya dah habis dah perjelaskan topik mengenai Selat Hormuz dan saya habis dah perjelaskan topik mengenai rundingan damai Iran, rundingan damai yang ditandatangani di Washington semalam di antara Lubnan dan juga Israel. Satu rundingan sangat rapuh. Tapi saya dah jelaskan tadi, fasa pertama dia memang sangat rapuh. Tapi fasa-fasa yang seterusnya kita harap dia menjadi lebih konkret. Yang paling penting adalah rundingan ini kita harap dapat menghentikan serangan Israel ke atas Lubnan yang setiap hari membunuh begitu ramai rakyat Lubnan. Ketika rundingan sedang dibuat di Switzerland antara Amerika dan Iran, Israel nak sabotaj rundingan dia sanggup bom 47 orang mati di Lubnan untuk menimbulkan kemarahan pada Iran supaya Iran tak duduk dalam meja rundingan dengan Amerika Syarikat bagi menyelesaikan isu Selat Hormuz. Dia bom dengan membunuh orang Islam ni. Dia harap inilah penyelesaian yang boleh merangkak Iran supaya tak masuk dalam rundingan. Ya, ini ada walaupun ada semalam rundingan kan. Malam tadi dia bom juga. Selepas saja tanda tangan semalam di Washington, dia lancarkan serangan di Makaba. Walaupun tiada kematian, dia bom sepanjang malam untuk menunjukkan kepada dunia dia sign perjanjian pun dia tak akan patuh. Dan 3,200 orang mati di situ. Majoriti dah pasti dah orang Islam. Menjadikan takkanlah ini masa kita nak tanya harga emas. Baik, Pak Ngah Eman, keadaan yang sangat menakutkan. Dalam sejarah dunia yang panjang, Pak Ngah, perang ni sepanjangnya berlaku.
Berarti bila siapa yang lahir dalam tahun-tahun selepas Perang Dunia Kedua, tak mungkin lahir hidup. Kalau ada laki-laki. Kemudian mereka yang lahir dengan melihat perang Israel ke atas tebing barat tahun 67, itu tahun saya lahir. Saya tak dapat tengok lagi. Kemudian saya sempat lihat serangan tahun perang tahun 1996 bila Israel menyerang Lubnan. Saya ada di Lubnan dalam buku saya yang ni 2008. Perang 32 hari. Israel bom Lubnan ni hari yang ke-26 saya sampai di sana. Dalam perang ni lah saya mempunyai hubungan rapat dengan Abang Mat Sabu. Kerana Abang Mat masuk waktu tu menghantar bantuan keuangan, kami masuk membuat laporan. Abang Mat lepas dulu 1 hari, kemudian saya masuk. Jadi kami sama-sama terperangkap dalam perang. Tapi di tempat yang berbeza. Ketika Israel bom dan bunuh 3,000 lebih orang. Dengan 1/3 adalah kanak-kanak. Jadi pada tahun-tahun yang mana media sosial belum ada, perang ni dah berlaku. Perang ni dah berlaku. Pengeboman perang 32 hari tu, saya, Wan Kamarudin dan Dang Suria tengok banyak kanak-kanak apa semua. Kita pergi tengok. Waktu tu ada kecenderungan orang-orang Kristian nak bantu orang Islam. Dia suruh kanak-kanak Islam masuk sembunyi dalam church. Dan church ni pula PBB tolong naikkan bendera PBB. Sebab padri-padri daripada Maronite ni mempunyai timbang rasa. Jadi Israel kata, mana-mana tempat yang nak dielakkan dibom kena naik bendera PBB. Dia bom juga, mati kanak-kanak tu. Kita pergi dengan Messi. Dan kita pergi dengan Messi Malaysia. Pertama kali saya jumpa dengan Tan Sri Jamilah Mahmud. Waktu tu dia hanya seorang doktor wanita biasa je. Tahun 2008. Saya jumpa dia di sempadan, di Homs. Messi ni kata dia dah apply untuk masuk, tak dapat. Kita kata tak apalah, puan tunggu di sini. Nasib baik Messi tak masuk. Pakai saja lori letak balut bendera United Nations. Pasal apa Israel kata masuk dengan bendera United Nations boleh? Dia dapat maklumat. Dia bom semua NGO-NGO yang masuk di atas bendera United Nations. Dia bom juga. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, kezaliman ni bukan sekarang makin menakutkan. Ketika saya berada di sempadan perang, saya masuk tu hari-hari bom. Tanya Wan Kamarudin dan Dang Suria, apa perasaan kami bila siang tu kita pergi lawat tempat tu. Siang sebab saya duduk di Alhambra. Kawan-kawan saya yang bekerja mana dengan BBC, kawan-kawan Arab saya, tapi dia bekerja dengan BBC. Waktu tu phone dah ada mesej. Dia kata, Zainal, kami akan mesej kau setiap hari dekat mana kawasan yang akan dibom, tak dibom. Sebab mereka adalah wartawan yang bekerja dengan media barat. Bos-bos mereka dapat informasi daripada intelijen. Siang tu kita pergilah rakam budak-budak main, kerana budak-budak ni baru disembunyikan dalam kawasan sekolah gereja tu. Siang budak-budak ni main basketball, mainlah dengan Dang Suria, main dengan Wan Kamarudin. Malam kami balik ke Alhambra. Duduk di tingkat 7. Saya masih ingat lagi nama hotel tu, Mayflower. Saya kata, Wan, Dang, mari kita duduk dekat beranda. Kau jangka malam ni bom kalau kata kawan saya dia hantar dalam mesej ni. Kita tunggu. Fighter jet turun, boom, boom, boom. Kita kata, Wan, bukan tu sekolah yang siang tadi kita buat liputan. Malam kita tak nampak. Esok kita pergi memang sekolah tu. Berpuluh kanak-kanak mati di bawah tembok. Saya kata, Wan, kita tak payah tengok mayat lah, Wan. Wan teringin nak pergi tengok dan tolong bawa keluar mayat. Saya kata, kalau ikut kawan-kawan yang baru keluar daripada lokasi, tak ada dah yang hidup, semua mati. Kita pergi juga tengok. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, hari-hari yang sangat gelap adalah telah lama berlaku. Tapi orang macam saya ni masih percaya usaha itu penting. Kalau kita dalam hidup kita nak mengalah dengan mengatakan pada Ya Allah, semua benda kita buat ni berpuluh tahun dah. Sampai putih rambut lah daripada tahun-tahun yang saya tak putih lagi rambut sampai putih rambut. Tapi hidup kan begitu. Di mana sampai mati dah tuan-tuan. Rasa cinta pada agama ni, rasa kasih kepada saudara seagama tak boleh putus. Dan walaupun orang lain ditindas. Ni, saya pergi ke tanah Syria, satu perkara saya belajar, Amir bin Abdul Khadir. Ulama besar. Masyhur orang dia. Apa yang akan ditulis oleh Ahmad Boyadin tentang dia. Ketika orang-orang Drus, bukan Islam, nak bunuh orang Kristian Maronite ni. Orang Drus ni hormati dia. Orang Kristian Maronite pun hormati dia. Bila Syekh dapat tahu kata akan ada pembunuhan pada tahun 1862, apa Syekh ni buat? Dia pergi dan minta orang Drus dengan mengingatkan pada orang tu jangan bunuh. Kerana di dalamnya ada kanak-kanak, ada wanita. Jangan bunuh orang Kristian Maronite yang terkepung di luar bandar di luar bandar Damsyik. Orang Drus balik. Orang Drus balik kerana menghormati seorang yang sangat tinggi kepribadian dia. Tapi siapa Amir bin Abdul Khadir? Pada tahun 1840, ketika Algeria diserang, Raja Algeria ni minta rakyat dia keluar berjuang dengan setiap imam masjid harus memimpin pergerakan perang. Waktu tu Amir bin Abdul Khadir umur 21 tahun. Bapa dia dah 72 tahun. Kerana perintah ni jatuh kepada imam. Dia kata kat bapa dia, tak payah. Saya pergi perang. Amir Abdul Khadir ni seorang hafiz Quran, seorang ahli hadis, seorang ahli fiqh, tak pernah kerti berperang. Tapi Allah bagi kelebihan kepada dia. Di mana perang tu, pedang dia sangat menakutkan orang. Hinggalah British tak boleh tangkap Amir bin Abdul Khadir ni. British buat apa? Pergi sembelih semua saudara mara dia. Hinggalah Amir Abdul Khadir ni berasa kena buat rundingan. Jangan bunuh lagi Perancis. Dia perang dengan Dia perang dengan Perancis 1862.
Sorry, 1840-an. Dia terpaksa buat perjanjian dengan Perancis, aku akan keluar. Dia lari diri pergi Syria. Berarti dia seorang Muslim yang pernah berperang dengan Kristian daripada Perancis sebagai penjajah. Tapi apakah ketika dia sampai di Syria, dia membenarkan orang Drus yang bukan Islam bunuh orang Kristian? Tak. Dia pergi damaikan. Walaupun keluarga dia dulu dibunuh oleh tentera Kristian daripada Perancis. Negara dia dirampas oleh penjajah Kristian Perancis. Tapi agama tak membenarkan dendam tu bawa hinggalah dia dapat lihat orang-orang Drus nak sembelih orang-orang Kristian minoriti di tengah-tengah bandar Damsyik yang majoriti Islam ketika dia menjadi guru ulama dan juga sangat-sangat ramai pengikut. Maka Habib Al-Khadir ni dikenal sampai sekarang. Jadi bila dia dah selesaikan kes tu, kes ni sampai ke Amerika. Okey, sampai di Amerika. Itu tuan cari dalam map. Bandar bernama Al-Khadir. A-L-Q-A-D-E-R. Ada bandar tu di Ohio. Jadi bila gambar cerita ni sampai kepada kepada Abraham Lincoln, waktu tu dia menjadi dia menjadi presiden Amerika. Abraham Lincoln kata apa? Tak ada hari ni untuk kita mendengar khabar yang lebih baik melainkan kisah Amir bin Abdul Khadir, seorang ulama Islam yang pergi dan menyelesaikan kes dan menyelamatkan 40,000 orang Kristian daripada disembelih oleh orang Drus yang telah mengepung mereka. Sebagai penghormatan, bandar Al-Khadir tu dinamakan sebenar nama dia, A-L-Q-E-D-E-R. Tuan-tuan tengok, Al-Khadir Town. Iowa. Al-Khadir di Iowa. Sorry, saya selalu keliru antara Ohio dan Iowa. Tuan-tuan tengok Al-Khadir di Iowa. E-L-Q-A. Itu bandar sebenar nama dia. Jadi daripada sejarah yang lampau, seorang tokoh agama yang sangat hemat, Amir bin Abdul Khadir ni, pembuat kerja tu. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, tak ada hari yang cerah. Kalaulah kita nak tengok kemanusiaan. Di Malaysia pun lah, kalau tuan-tuan nak tengok kemanusiaan di Malaysia, tak ada hari yang cerah. Hari-hari masih ada orang lapar, hari-hari masih ada orang hidup dalam keadaan susah, hari-hari masih ada jenazah yang tak cukup duit untuk dikebumikan, hari-hari masih ada kemiskinan. Sebab itulah tujuan kita datang ke dunia. Menjadi orang yang merasa mampu untuk membantu yang tak mampu. Dan pada satu takah pula, kita menjadi orang tak mampu. Dan kita minta bantuan pada orang yang mampu. Itulah pusingan takdir. Ada kalau orang mampu tak akan bantu kita, tak ada kalau kita tak mampu. Tapi mustahil lah kalau kita mampu, kita tak akan bantu orang tak mampu. Jadi, saya tak percayalah kata hari-hari yang gelap. Saya percaya itulah tujuan kita hidup. Di mana setiap hari, Allah akan letakkan kita kepada dua pandangan. Kalau kita nak lihat semua pandangan hidup kita adalah tentang diri kita, kita tak akan nampak masalah orang lain. Kalau kita nak bagi sebahagian pandangan kita untuk orang lain, maka kita tak akan anggap hari-hari yang ngeri ini ada. Hari-hari ini terus berjalan. Hari terus berjalan. Semalam saya sangat sedih, kes jenazah yang tak dapat dikebumikan di Masjid Kampung Pandan. Padahal kita pun terkejut pasal kakak tu tak jatuh dalam lingkungan kita. Kalau jatuh dalam lingkungan NGO kita ni, lingkungan kawan-kawan sentuhan kasih, jenazah ni tak pernah lah sangkut dekat pintu kubur. Tak pernah lagi sangkut dalam kubur, tak boleh dikebumikan. InsyaAllah, kita urus jenazah orang susah apa semua ni, kita hantar tu, kita boleh kebumikan di tanah perkuburan Kampung Medan. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, dia tak ada istilah putus asa. Inilah tujuan hidup sampailah kita mati. Di mana pusingan dunia ni adalah untuk meyakinkan kepada manusia tujuan kamu datang, maka takdir ni akan berpusing. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa akan ada hari-hari yang sentiasa menguji keimanan kita. Saya bagi tahu kat tuan-tuan macam itulah. Saya tak percaya, bukan saya tak percaya, saya menolak konsep kata hari-hari yang gelap. Kerana akhirnya inilah tujuan kita dihantar ke dunia.